Hai, Assalamualaikum warahmatullahi di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Adi Jojo ni. Hari ni aku nak bawa korang makan dekat Jollibee. Korang? Siapa korang? Korang kalau tak kamera yang belakang tu Ayu. So hari ni kita nak makan nasi lemak, menu baru. Actually tak lah baru, kita dah tahun lepas. So dia comeback lagi tahun ni. So nasi lemak sambalik tu, especially dia ada hidangkan dengan sambal nasi lemak Village Park. Oh, okay. Pernah makan tak? Tak pernah try. Jom kita makan. Jom makan. Jom. Ni nasi lemak dia. Ni mascot dia. Macam saya. Comel lah. Selalu tengok benda ni. Kalau Jollibee kan, nampak benda ni tertarik sebab dia comel. Ramai yang. Yalah. Ni semua nak try nasi lemak dia kan? Mungkin. Ramai sebab dia limited. Sampai 30 November je. Patut lah. FOMO. Semua tengah FOMO. Ada masa aku lah ni FOMO ni. Orang depan tu, dia order sampai 4 spaghetti. Dia boleh beramai-ramai kawan dia. Sedap spaghetti kat sini kot. Signature. Smart kiosk, dine-in, promotions. 1 ke 2 ayam? 1. Tukar. Tak ada order apa-apa ke? Nanti show dia. Syah bayar dulu. Nanti yang lain Syah bayar. Dah saya nak ambil duduk. Ayam. Yo, gila lah. Jollibee ada nasi lemak lah sekarang. Tu lah. Cantik lah suka lagu kotak dia. Comel lah kotak. Tak nak lah fun fact pasal Jollibee. Apa? Bukan pasal Jollibee lah, pasal hari lah. Oh tak, ni first makan Jollibee kat mana? Kat mana? Dekat Sabah? Tak. Apa? Filipin? Tak. Jollibee tak pergi lagi. Ya? Kat Brunei. Uish, dia jauh ke? Tahun 2018, first makan Jollibee kat Brunei. Masa tu kat Malaysia. Sabah dah buka ke belum tak sure. Tapi kalau kat KK Sabah tu pernah dekat makan. Maksudnya dia buka kat Brunei dulu lah. Sebab dia brand daripada Filipin kan? Daripada Filipin kan. Yang ni set ke? Yang ni set. Dia ada set yang 1 pieces ayam, yang 2 pieces ayam kita tengok tadi kan. Tapi ni ambil 2 pieces lah baru kenyang betul-betul. Habis ayam dia memang ayam biasa lah, sama je lah. Ni spicy lah. Oh, ada spicy. Dia ada pilihan spicy dengan biasa. Tapi ni spicy. Chicken choy nama dia. Chicken joy. Dia ada timun. Panas lah nasi dia tapi comel. Lengkap lah tu, timun, telur dengan anchovies. Anchovies. Dia milis. Oh, comel. Panas-panas. Rasa panas lah. Fast food yang jual nasi lemak dah banyak. Tapi ni first time mari jumpa fast food yang dia collab dengan Village Park. Serius lah? Tu famous kan Village Park punya sambal tu. Nasi lemak Village Park. Kalau KL, PJ, Selangor famous lah. Oh, sambal Village Park lah. Ni Village Park punya sambal ni. Bau dia sedap lah. Dah tak payah nak susah-susah nak pergi sana. Tengok board Apathy and Majesty kan. Dia macam, betul pun dah tahu dah ada ikan bilis. Ikan bilis yang dihancurkan. Dia macam pedas ke? Tak pedas sangat kot. Manis sikit. Kat sambal ni. Yelah ni betul. Ni bau Village Park punya sambal nasi lemak. Kan, Village Park kan dia ada signature. Dia ada signature dia. Nak makan sambal saja tu. Bismillah. Pedas juga. Untuk satu tip hujung lidah, dapat rasa bawang blend, ikan bilis yang di blend dengan cili. Yang pedas je hujung. So kepedasan untuk hujung lidah tu dalam 2/5. Macam tu. Detail lah, ni detail review dia. Ni nak try nasi dia saja. Nasi lemak orang pakai tangan ke pakai sudu? Kalau tangan lah best. Malaysian. Ni santan dia ke apa? Macam boleh dekat ni. Putih ni. Sekejap, bismillah. Nasi saja. Dia ada aroma wangi tu. Ada rasa santan. Nasi dia bukan yang lembik. Maksudnya nasi dia macam boleh dekat sekarang ni tak. Dia kata terlalu berderai pun tak. Bukan basmati. Dan kalau digabungkan nasi dengan sambal, makan dua ni pun dah sedap. Sebab rasa lemak-lemak dekat nasi tu. Kira cukup lemak agak nasi dia. Sebab dalam sambal tu ada ikan bilis yang di blend. So dia macam ada lauk lah. Sekejap kita masuk pula, upgrade lagi, letak anchovies. Tengok anchovies dia jenis yang besar-besar. Macam anchovies mahal. rangup, masin. masin. Dari sini dengar bunyi dia kruk keluar. Kan lain macam je punya detail kali ni. Masin. Tapi yang kopi sudah masin pun. Yang base dia macam tu. Dia yang tak dapat dekat Village Park ni, ayam goreng Jollibee. Makan sekali macam ni. Ini yang special. Tapi dia buat sambal je kan? Sambal sambal je Village Park. Yang lain semua dengan Jollibee punya kan? Nama dia sambalik. Dia macam benda yang ditunggu-tunggu sambal tu. Nasi lemak sambal, yang sambalik ni. Terlepas dah ada dah sebenarnya menu ni. Sebab tu nama dia sambalik, dia balik lagi. Sebab lepas tak sempat makan, tahun ni saya cepat-cepat datang makan. Sebab ni pun limited ni sampai 30 November je. Ni dah 2 Oktober. Sebab busy macam mana? Dia rasa dulu, bismillah. Saya tak nak makan ni ayam goreng Jollibee ni. Oh iya? Sedap lah. Dia sangat crunchy. Ada rasa jelly ke pun? Rasa apa?
Rasa jelly ke? Mana ada? Jolly. Jolly bukan jelly, bukan Jollibee. Oh, bukan dah. Bila masuk mulut tu, satu dapat rasa rangup daripada ayam. Dia punya Jolly Chicken. Second, dapat rasa dia punya pedas. Ikan bilis yang di blend dekat sambal. Rasa bawang-bawang dekat sambal tu. And then, ada rasa crunchy juga daripada ikan bilis yang masin tadi tu. Ikan bilis goreng. Lepas tu rasa lemak-lemak bersantan dekat nasi. So, bayangkan gabungan semua rasa ni untuk satu suapan. Wow. Dia meledak dalam mulut. Bismillah. Dia punya spicy level dia macam mana? Okey. Macam mana rasa rempah dia? Rasa berkari ke macam mana? Dia rasa rempah yang spice yang pedas. Tapi pedas tu sikit je. Lepas tu dia rangut tepung kat luar. Dalam ni, dia basah-basah tu. Dia sudah minyak dan lembut. Juicy lah. Juicy. Betul kat celah ni pun nampak ni, ayam tu ada perapan. Ada oren tu. Nampak. Dia punya rempah. Perapan rempah tu lah. So oren perapan dia. Tapi tu yang buat dia pedas kan? Apa lagi ni? Dia punya chicken choy lah. Dia ayam lagi? Tak cukup lah. Tadi dah makan karbo. Kita protein dah makan banyak sehari. Oh, ni ayam dia saja lah? Jadi gravy dia. Ini macam mashed potato ni gravy kan? Lah. Biasa ayam goreng makan dengan sos kan? Dia ada gravy dia. Ini special dia macam berbeza macam tu. Rasa curah lah kan, cantik sikit. Macam mashed potato punya gravy kan? Sebab dia ada lagi macam signature menu dia lah kalau kat sini kan. Macam fast food yang berbeza, dia ada spaghetti. Kira dia punya signature sini, ayam goreng ni dengan spaghetti. Spaghetti dengan dia punya ni, pasta spaghetti. Crunchy betul tu. Masuk lah. Ada rasa spice kat ayam dia. Rasa lagi panas. Dah pisang lumayan rangup. Tepung dan kulit dia. Pun ada oren ni. Roti yang dia dah diperap atau dilumur dengan tepung yang berempah. Tapi yang special tu rasa dia makan dengan gravy dia. Gravy dia rasa macam mana sebenarnya? Apa yang membezakan? Soalan bijak kan? Apa yang membezakan dia dengan ayam fast food yang lain? Sebab selalu kan kalau ayam fast food ni kita makan sos. Sos cili ke, sos Thai ke. Tapi bila makan dengan gravy ni, dia rasa macam lebih berlemak. Dia ada rasa creamy dia. Dia macam feeling macam dengan mashed potato. Bukan mashed potato lah sebab ni gravy dia je. Dan dia rasa lebih apa ni? Kalau cili sos kan lebih pekat. Yang ni dia cair sikit. Sikit je. Dan dia rasa lebih splash. Dalam mouth tu lebih splash. Meledak. Sebab ayam dia pun lembut yang rasa dia punya juicy ayam tu. Campur dengan dia punya ni, lagi sedap lah. Bismillah. Tadi dah nasi lemak, ni nak rasa Syaf juga kan ni? 6 minit agaknya. Cukup dah Syaf. Nasi lemak pun dah kenyang lah. Tak apa, air racun orang kat rumah tu. Kalau kau nak makan ni, makan nasi lemak tu, kau pergi lah kat Jollibee rumah korang. Sekarang banyak outlet lah. Dulu datang sini masa mula-mula buka tu, ramai beratur. Sekarang dah banyak outlet dah. Korang check je outlet mana-mana Jollibee dekat rumah korang. So dapatkan nasi lemak tadi, sampai 30 hari bulan November je. Yang ni bila-bila je ada. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe and jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.